saya mendapat maklumat, khabar daripada orang yang terpercaya, sudah mula di dalam negara ini ada beberapa kelompok yang menyebarkan ideologi bahawasanya azab dan siksa kubur itu hanyalah satu simbolik. Benda tu tak ada, satu simbolik saja. Jadi hal-hal seperti ini sangat-sangat bahaya. Dan bahkan di antara kelompok yang masyhur, yang terkenal dalam menolak riwayat-riwayat yang bersifat ahad, bukan mutawatir dalam isu akidah, yang terkenal pada hari ini, Mu'tazilah moden pada hari ini adalah Hizbut Tahrir. Mereka dia adalah Khawarij. Kerajaan dah tangkap mereka ni. Pasal apa tuan-tuan dan puan sekalian? Pasal apa? Kerana mereka tidak mengiktiraf keberadaan mana-mana kerajaan di atas muka bumi pada hari ini kerana tidak mengikuti khilafah Islamiyah. Tak iktiraf. Bahkan ada pelampau daripada kalangan mereka yang mana menjelaskan bahawa kita tak perlu patuh undang-undang jalan raya, kita tak perlu ni, kita tak perlu patuh, kita tak perlu bayar cukai apa semua. Sebab apa? Sebab kita tidak ada khilafah Islamiyah. Selama mana tidak ada khilafah Islamiyah, maka bagi mereka tidak ada taat. Ini jelas satu salah faham yang besar tentang agama, tuan-tuan dan puan sekalian. Sedangkan kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut, Nabi sendiri sebut, isma'u wa ati'u li ulil amri minkum walau daraba dhahrakum walau akhadha malakum. Kamu kena dengar, kamu kena taat pada pemerintah kamu, walaupun dia mengambil harta benda kamu, walaupun dia memukul belakang-belakang kamu. Menunjukkan sekiranya diperintah oleh pemerintah yang zalim pun kita kena taat. Zalim yang ambil harta, yang rampas harta, yang pukul kita, tak, kita kena taat dalam hal-hal yang ma'ruf lah. Sebab dalam hadis Nabi SAW jelas, innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Apa yang saya nak bahaskan di sini, apabila kelompok-kelompok seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka merontak, membawa ideologi yang jelas menyimpang daripada prinsip dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dia kena hati-hati. Mana-mana kelompok pun cek pokok ni. Pokok ni mereka menolak hadis-hadis ahad. Mereka ni tolak perkara-perkara perbincangan tentang azab kubur, tolak, tak ada. Cuma ada sebilangan kecil yang baru menyertai mereka yang jahil tukil. Dia pun join. Oh, pasal apa? Pasal gerakan Hizbut Tahrir ni pusat dia di Palestin, pusat dia di Jordan. Dia satu gerakan besar worldwide punya. Oh, aku masuk join. Dapatlah sijil penyertaan, surat ke kad ke apa ke, ni kami ahli Hizbut Tahrir, kami punya dunia punya persatuan ni. Takat nidak tak ada apa. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita kata dia pun melihat kepada tu, dia jahil, dia tak ada apa. Sebab tu bila kita tanya hang percaya azab kubur tuan, percaya. Sebenarnya yang mengasaskan, yang mula menggerakkan gerakan seperti ini, Hizbut Tahrir ni, asas-asas mereka adalah menolak kepercayaan. Cuma mereka tak menjadikan hal-hal tersebut sebagai perbincangan utama. Apa yang mereka jadikan sebagai fokus keutamaan mereka adalah membicarakan tentang khilafah Islamiyah. Selama mana tak ada khilafah Islamiyah, selama tu daripada berdengung. Khilafah. Risalah orang didistribute di masjid. Ya. Risalah mereka didistribute di masjid, diedarkan di masjid. Jumpa, rampas. Ambil. Tanya dia, anda dapat kebenaran siapa ni edar ni? Bagi kita Jais tak? Laporkan pada Jais. Masa ni kita bersahabat dengan Jais? Laporkan pada Jais. Maklumkan pada Jais. Bagi tahu ni Hizbut Tahrir ni bahaya. Tak, Hizbut Tahrir ideologi dia bahaya. Tuan-tuan, gerakan Hizbut Tahrir ni yang diasaskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, yang mana dia keluar daripada gerakan Ikhwan Muslimin, sebab dia seorang yang sangat-sangat kritis pemikirannya.
Dia Islam kritis. Dia keluar sebab dia memikir ke hadapan. Cerdik, genius. Jadi dia tengok ikhwan muslimin ni tak teli dengan dia punya cara berfikir. Dia keluar. Dia buat gerakan Hizbut Tahrir. Tuan-tuan, ni lagi bahaya. Inilah Khawarij moden yang dahsyat ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dan kena berhati-hati kerana mereka sangat-sangat mudah dalam hal dan isu yang mentakfirkan manusia. Takfir. Kenapa? Siapa tak berhubung dengan hukum Allah, kafir. Mereka lebih mudah dan lebih dahsyat perkataan-perkataan mereka. Wallahu a'lam. Bahkan apabila mereka tak meredai sistem demokrasi yang ada pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka tak meredai sistem demokrasi pada hari ini, tapi hasil perbincangan saya dengan tokoh mereka, ada wakil Shah Alam ni seorang, kami sembang-sembang begitulah. Saya pun tak kenal dia, dia pun tak kenal saya. Kita sembang-sembang. Sahabat kita Nawawi bawa mai ke rumah dengan Radhi, seorang lagi Abu Amru. Jadi kita sembang di rumah, tanya dia macam mana ni Hizbut Tahrir ni, macam mana, cerita sikit. Dia pun ceritalah, kita ni dakwah kita sekian-sekian macam ni. Lepas tu saya tanya dia, macam mana dengan akidah. Salah seorang daripada mereka yang datang berkata dengan tenang, selamba, cool. Dia kata, saya melihat, kata, saya tak minat akidah. Ingat Nawawi? Saya tak minat akidah. Dia kata, saya tak rasa akidah ni bila benda ni boleh menyentuh jiwa masyarakat, tak. Saya tak rasa. Dan saya tak minat. Tuan-tuan dan puan sekalian, tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk tauhid. Nak lari mana daripada akidah? Jadi jelas daripada situ prinsipnya telah tersasar jauh. Jadi berhati-hati dengan kelompok seperti ini. Jadi kita ahli sunnah zaman Nabi SAW sampai kepada kita, sampai kepada hari kiamat, beriman dengan wujudnya azab. Beriman dengan wujudnya azab.